Assalamualaikum guys. Pasaran IPO terkini. So hujung tahun ni, buat masa ni ada dua lagi IPO yang akan disenaraikan, iaitu Wasco Greenery ni, dan juga satu lagi counter Orkim. Ada dua counter lah. Dua-dua counter mainboard, and satu counter perkapalan, and yang Equinas PNB ada dalamnya. Kemudian ada counter Wasco ni lah, anak kepada Wasco yang dah listing dekat Bursa Malaysia tu kan. Harga yang dah listing tu 50 mesin. Tapi anak dia ni, Wasco Greenery ni, dibuka untuk permohonan pada harga RM1. So salah satu cara dia ialah kalau kita nak buat decision tentang whether saham IPO ni boleh beli atau tidak kan, ialah apabila keluarnya prospektus satu-satu syarikat tu kan, nanti para researcher yang ada kat Malaysia ni akan buat research lah kan, dan menentukan dia punya fair value untuk saham tersebut. So dalam kes ni, Public Bank bagi fair value RM1.10 lah, iaitu 10% upside lah untuk saham Wasco ni pada harga tawaran RM1 tu. Jadi ada 10 sen lah. Kemudian kita tengok TA pun ada bagi kan. Cerita dia, kalau lagi banyak researcher bagi fair value tu, maknanya saham tu baguslah. Kenapa? Pasal Public Bank ni dia buat fair value valuation ni kan, kemudian dia hantar kepada semua klien-klien dia untuk bagi saranan untuk subscribe lah. So cerita dia, kalau lagi ramai orang subscribe, lagi baguslah saham tu. Jadi salah satu tanda kalau kita nak apply satu-satu saham IPO tu kan, cuba tengok banyak tak keluar fair value daripada researcher ni kan. So basically fair value ni adalah dia punya harga sasaran lah kan. Dia kena lebih tinggi lah selalunya. Pasal apa? Kalau director syarikat tu nak jual IPO, kalau dia jual pada harga yang tinggi kan, pada harga yang sama dengan harga sasaran dia kan, ataupun fair value dia kan, siapa nak beli saham tu kan? Nanti buka-buka dekat masa listing harga sama pula kan. Kacau kan. Jadi selalunya dia akan bagi diskaun lah. Kalau market sentiment tak bagus, so diskaun dia lebih lagi. So dalam kes ni, Wasco ni harga IPO dia RM1, tapi harga sasaran dia yang diberikan oleh public ni adalah RM1.10. On tak on, balon tak balon, terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.